Macam mana kita nak mulakan JMV Max ni? Nak start cost berapa, ROI berapa? Okay, untuk saya nak katakan, dia banyak strategi sebenarnya. Tapi ini paling basic dan paling selamat dan paling mudah untuk nak scale up. So, cara bagaimana? Start small first. Dengan cara, cost kita letak RM50. ROI letak 2. Dan apa yang kau dah kena check hari-hari, ROI hit tak? Maksudnya, ROI dapat tak 2? Dia macam ni. Dia negatif 1. Kalau dapat 1.2, dapat 1.7, 1.6, dia consider hit. Kalau untuk cost pula, dia smooth tak spend dia? Maka habis tak? Contoh, RM50. Dia makan tak lebih kurang 35, 50? Dia tak lari jauh. So, when dah pakai benda ni, ingat. When kita tengok selama 2 hari, saya ulang balik, selama 2 hari. Selama 2 hari, dia makan cantik. Maksudnya ROI hit tepat, cost makan tepat, kita naiklah kita punya bajet kita. Contoh nak naik berapa? Nak naik maksimum 1000. So, nak naik 50 boleh, 100 boleh, 500 pun boleh. Contoh ni naik dalam 200. ROI maksimum 2. Jangan terus naik mendadak. Maksimum 2. Contoh, naik 0.5 boleh, 1 boleh, naik 1.5 boleh. So, sini letak contohnya 2, 4. Yes, kita pun set up. Kita edit je. Pakai campaign yang sama, kita edit. Lepas tu, kita tengok balik. Tengok-tengok, ROI pun hit juga. Cantik. Cost pun makan cantik. Smooth elok je. Dia spend. Contoh dapat 170. Contoh, ROI dapat 3.7. Contoh, esok dapat lagi smooth 200 dia makan tepat. ROI dapat 3.9. Cantik. Maksudnya selama 2 hari, dia hit, tukar lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Contoh 2 hari, 2 hari tambah lagi. So, naik pula contohnya macam ni. Okey, naik pula ROI. Contohnya, maintain pula 4. Dan naikkan cost pula pun boleh. Lepas tu, dah naikkan cost, dia makan lagi, naik pula ROI pula 6. Sini pula, naik maintain pula 400. Lepas tu dah hit lagi. Naik pula sini, contoh, 800. Maintain pula 6. Nampak tak? Macam mana saya buat kan? Dia sikit. So, korang kena ingat. Kalau spend dia tak habis, contoh. Kalau ni tak spend, bermaksud konten kita tak cukup banyak. That's why konten kita kena banyak supaya dia makan cost. Alamak Tuan Dika, ROI saya stuck dekat 4 je. Naik 6 tak boleh dah. Maksudnya, kita punya brand ataupun kita punya demand kita hanya dekat 4 je. So, kita ada strategi untuk naikkan brand kita. Kita as manager, influencer, affiliate dan sebagainya. So, apa yang saya beritahu kat sini, tak apa. Korang try dulu. Hebatkan brand. Okay, buat je konten banyak-banyak. Dah start JMV macam ni, insyaAllah. Korang punya JMV akan spend smooth.